Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yudi di Serang FM, jauh di mata dekat di hati. Hai, apa khabar? Apa cerita semua saya sampai di luar sana? Seperti biasa, Yudi mendoakan semua ciri-ciri happy sama afiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sekarang ni Yudi berada di Cameron Valley. Cameron Valley Tea House 2. Jadi Yudi akan berkongsi suasana dan panorama menaiki bagi dan turun ke ladang teh yang berada di Cameron Valley. Jom kita saksikan, kita nikmati bersama panorama di bawah sana. Jom. Okey, ini adalah kereta bagi yang akan dinaiki oleh Yudi dan grouping seramai lebih kurang 11 orang. Ini big boss kita, Abang Sahir kita bersama dengan Mr. Aidin dan ini Ibu Imi. Inilah dia dan Kak Syah yang baru lepas Aquabus sebenarnya untuk mengambil gambar convocation di panorama Cameron Highland. Inilah dia bagi yang akan kami turuni bersama. Okey, sekarang kereta Valley akan bergerak untuk menuruni laluan yang telah dibuat dan akan turun ke bawah sana untuk melihat panorama. Okey, jom kita turun bersama dengan laluannya yang memang dibuat khusus untuk kereta bagi ini. Hari ini selepas convocation jadi singgah di Cameron Highland dalam on the way untuk balik ke kampung. Okay, di bawah sana lah yang menjadi destinasi untuk lawatan pada trip ini. Okay, sedikit menjonam. Sememangnya menjenam, tapi dia punya driver sememangnya sudah expert dan pro. Cumanya lorong ini memang dikhususkan untuk kereta bagi sahaja. Tidak mungkin selisih ataupun bertembung dengan kenderaan lain. Itulah dia Bukit Bukau yang menjadi tempat penanaman teh di Cameron Highland, iaitu Cameron Valley. Okey, sekali lagi akan menuruni lorong yang curam. Tapi inilah dia pemandu Karamjit Singh yang mana pernah memandu untuk rally peringkat antarabangsa. Okay, kita lihat di sebelah sana, itulah dia pemandangan sememangnya menghijau. Okey, sedikit mendatar. Okey, beginilah dia panorama. Nampak tak? Nampak. Yang peminat teh mungkin ada yang menggemari teh Valley. Jadi inilah dia petikan daripada ladang teh inilah yang menjadi adunan untuk teh Valley. Inilah dia secara dekat pokok teh yang berada di tepi sahaja. Dan itulah dia keluasan tanaman teh di ladang Mid Valley. Mid Valley ada tu Kuala Lumpur, ladang Cameron Valley. Okey, sekarang ini ada yang menghijau, pucuk-pucuk baru yang boleh dipetik.
slow dia kata. Okey, masih lagi menuruni dan berselisih dengan sebuah lagi kereta bagi. Inilah dia secara dekat boleh saksikan ladang teh. Sebenarnya selain daripada menggunakan perkhidmatan kereta bagi ini, semua pengunjung boleh juga untuk menggunakan trekking berjalan kaki, tapi bagi yang mampu je lah. Bagi tak mampu untuk melihat panorama di bawah ni, disarankan untuk menggunakan perkhidmatan kereta bagi. Okey, masih lagi kita berada dalam perjalanan. Okey, itulah dia mercu tanda Cameron Valley T yang diletakkan di tebingan, Okey, hampir sampai di port untuk melihat panorama di tengah-tengah ladang teh, dan terdapat juga mini kebun bunga, taman-taman. Okey, sampai kita akan bersama. Okey, alhamdulillah telah sampai di laman di tengah-tengah Cameron Valley T. Ada sedikit taman mini untuk kanak-kanak berhibur. Jadi bermula daripada puncak di sebelah atas sana yang berwarna kuning. Beginilah keadaan di bawah Cameron Valley T, dikelilingi oleh kehijauan ladang teh yang terkenal di tanah air kita. Inilah dia mercu tanda Cameron Valley T yang terletak di sebelah atas. Okay, kita lihat lagi panorama yang begitu mengasyikkan. Terdapat anak jeram, air jeram yang mengalir daripada atas. Masih lagi terasa sejuk, walaupun sekarang ni kalau mengikut jam di tangan Ayeli menunjukkan jam 5:15 petang. Okay, kita teruskan lagi melihat panorama. Jom kita jalan-jalan. Ada satu rumah yang cantik berasaskan kayu. Okay, jom kita cuba naik sedikit, kita berjalan-berjalan ke atas untuk melihat ladang teh, pokok teh secara lebih dekat. Kelihatan lorong-lorong di sila-sila pohon teh untuk pengutip teh memasuki dan mengutip teh. Beginilah dia kehijauan yang begitu mendamaikan. Juga ada pintu gerbang yang bertemakan love, diletakkan dalam perjalanan untuk naik ke atas. Bagi yang mampu boleh meneruskan perjalanan sehingga ke
mercu tanda Cameron Wellity, tapi memerlukan sedikit tenaga untuk membuat sedikit pendakian sehingga ke atas sana. Beginilah dia dikelilingi oleh pepohon teh yang begitu subur di tempat yang bercuaca dingin. Sememangnya Cameron merupakan satu lokasi yang terbaik untuk menanam teh. Okey, jadi setakat ini sajalah perkongsian Ayeli pada hari ini, iaitu meronda-ronda di ladang teh Cameron Wellity di Cameron Highland. InsyaAllah kalau ada lokasi-lokasi menarik, Ayeli akan kongsi bersama. Ayeli sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, sekarang ini Ayeli akan kembali ke lokasi tempat permulaan. Sekarang ini on the way balik daripada melawat Cameron Wellity yang terletak di bawah. Okay, kita sama-sama menyaksikan panorama daripada arah belakang. Di bawah ini juga disediakan berbagai tempat jualan makan. Kalau sebelah perjalanan mari menuruni bukit, sekarang ini akan mendaki bukit. Okay, kalau kita tengok di belakang sana adalah ladang teh kepunyaan Cameron Wellity. Satu pengalaman yang agak memperasakanlah juga. Ayeli dapat nyatakan untuk melihat secara lebih dekat kawasan penanaman teh di Cameron Highland ini. Dengan dikelilingi bukit bukau yang masih lagi menghijau. Di sebelah kanan sana adalah ladang teh. Okay, kalau kita tengok di hadapan sana bukit bikau yang sememangnya ditanam teh. Mungkin di belakang bukit sana masih lagi kawasan penanaman teh